Okay geng, Assalamualaikum. Hari ni 27 hari bulan, hari Jumaat. So kita dah check out, selesai check out dalam pukul 10.35 pagi tadi. So hari ni last day kat Cameron. Kita akan pergi berjalan sikit lah kat Cameron sebelum kita tembak ke Penang. Sebab kita ada urusan pasang suis, lampu cacing, suis kanan, R1M. Okay, sekarang kita check out dari One Alisa Hotel. So memang mudah lah, sebelah je Centrum. Kalau korang check in kat One Alisa atau hotel area sini, memang malam korang boleh jalan kaki je ke Centrum yang viral tu lah. So bagi aku Centrum tu tak adalah, boleh lah untuk jalan-jalan budak-budak, mainan-mainan dia. Tapi satu game RM10, seorang RM10, bapak mahal. Satu game RM10, main dalam 3-4 minit je, 10 minit seorang. So aku rasa standby duit je lah. Okay, hotel dia kat sini, kat tepi ni hotel aku. So ni Centrum punya permainan luar lah. Sini Centrum, sini permainan dia luar ada sikit. Ada kuda lah, ada kapal, macam lah. So jalan kaki je pergi ke Centrum sini lah. Okay, aku rasa satu game RM10 tu baik main kat KL lah. Okay, jom kita nak cari matcha strawberry dulu. Matcha yang viral dulu, kasih ke apa lah. Matcha, jom. Ni keadaan pagi di Cameron Rincang. Alright, sup. Bunga juga. Dah. Hello korang, hari ni kita nak pergi tu dulu Green Garden. Lepas kita kakak. Hello korang, hari ni sekarang kita dari Cameron nak pergi ke Greenview Garden. Kita nak pergi tengok bunga. Lepas tu kita nak bagi haiwan makan tau. Lepas tu nanti kita terus pergi ke Kuala Kangsar. Dari Greenview Garden, dari Cameron kita nak pergi Kuala Kangsar. Sebab orang ada nak pasang tu suis kiri kanan. So kita terus gerak macam pukul 9 macam tu. Kita gerak lah pergi Penang. So kita makan cakotiau dulu. Kita pergi hotel. Kita terus pasang lampu lah. Okay, bye. Buat live jam tu. Dah banyak kereta dah. Sekarang kita dekat Agro Market dalam kereta tu. Agro Market. Itulah kerja orang sekarang. Update situasi. Tu Agro Market. Baik, kat kasut dek. Dekat ni. Abang nak visit. Dekat Agro Market. Mana dia nak pergi? Kan ni Agro Market tu. Okay. Kita sekarang kat Agro Market. Lepas tu kita nak gerak ke, sekarang kita kat Agro Market. So sekarang kita nak pergi ke Greenview Garden. Lepas tu kita pergi, kita nak pergi tengok mak saya nak pergi tengok tu. Jangan salah, mak saya nak pergi tengok tu. Jangan. Mak saya nak pergi tengok bunga. Sabar, mak saya nak tengok bunga. Lepas tengok mak kita nak pergi tengok bunga kat Greenview Garden tu. Kita ada tempat-tempat bunga. Lepas tu mak kita nak tengok bunga. Lepas tu ada Greenview Garden tu, dia ada macam-macam. Dia ada bunga, dia ada bagi haiwan. Haiwan tu macam-macam, ada banyak. Ada banyak. Ni jalan lain lah dah. Tapi tu lagi bila datang sini. kita nak bagi makan haiwan ni. Kita pilih apa haiwan. Lepas tu kita nak pergi apa nama tu. Lepas kita pergi Greenview Garden, kita pergi tu pula. Kita pergi itu ada ngetolak Abi naik kursi roda. pergi mana? Jalan kaki lah, tak payah. Pergi Jalan kaki. Kita nak pergi tu Adam pegang pimpin Kuala Kangsar. Lepas pergi Kuala Kangsar terus pergi Penang macam pukul 9 macam tu. Pergi tu Kuala Kangsar. Lepas tu kita pergi pukul 9 macam tu kita pergi Penang. Lepas Penang tu kita jumpa dekat hotel kat Penang lah, hotel Penang. Nanti kita tengok lah ada apa kat situ. Kat situ memang tak ada kot, itu tak ada pool kot. Tapi kita kat Penang kita pergi 2 hotel. Satu dekat Penang juga, lagi satu kat Penang juga. Tapi semua yang kedua tu, yang kedua tu apa nama tu, yang kedua tu
ada pool besar. Kalau yang pertama tu tak ada pool kot, tak tahulah. Abi. Boleh parking di sini kan? Abi. Jom adik, ada Adik, nak strawberry dik. Abi. Hotel pertama ada pool tak? Strawberry. Ada tapi tak sempat. Tak boleh. Sebab Abi kena buat kerja kan. Siapa nak teman? Abi ni. Tak, dalam. Dia tak ada kolam yang kecil. Dia ada kolam besar je. Baik. So besoknya baru kita pergi. Cepat. Alah, kenapa? Boleh. Sekarang kita nak beli tu. Nak beli strawberry. Ni lain ke? Sama? Itu 118. Ni. 118. Ni dah beli. Abi nak pergi situ jap. Abi. Tu sarung tangan budak. Abi. Tu sarung tangan budak. Dia tak nak pakai. Tu sarung tangan budak. Ada tanah. Nak tak sarung tangan sini? Nak balik dah. Mak nak balik dah. Abi nak pergi situ jap. Abi nak pergi situ jap. Nak Dia tengok. temanlah Umi dulu. Nak tengok. Apa tengok apa? Adalah. Jom. Nak tutup. Abi nak tutup telinga tu Abi. Abi. Abi nak rekod Umi. Kalau makan je, kalau layan TikTok apa nak rasa lah sekilo. Lain TikTok sekilo. Saya tak ada TikTok lah. Tak ada TikTok. Mana sampai tengok TV kan, tengok cerita kan, ngopi kan, tak berasa dah. Peluk-peluk sedap, dia sedap. Dia bukan macam kopi yang kat bawah tu. Kopi kat bawah tu biasa kita kena. Nanti nak pergi situ dah tahu. Ada kedai kopi bawah. Abi. Nanti nak pergi situ dah tahu. Yang tu ke yang mana? Yang ni yang mana lah? Tengok bayar. Ni tengok viral TikTok tu. Biasa Yakun lah tu. Yakun. Boleh simpan ni? Yakun ni yang mana? Oh ni Yakun. Yakun dulu tu bawa. Dia kalau apa? Tu. Yakun apa? Makan mentah je tu. Hah? Makan mentah je. Makan mentah je. Kalau perempuan elok makan waktu pagi. Perempuan? Perempuan waktu pagi makan dengan kanji nasi. Untuk cegah barak. Yang manis-manis dia. 1, 2. Abi nak pergi Kanji situ nasi Abi. makan tu kan. Ni mau ni Adam nak ke? Adam. Abi sakit. Ni. Tak nak. Kakak tak mau. Yang ni depannya tadi baru tanah runtuh ke? Tu lama dah. Yang bawah tu? Nanti dia buat projek. Memang runtuh lah. Sini buat projek tu, yang runtuh sini. Tu runtuh kat masa dia buat projek lah. Lama dah. Ada orang kena? Tak kena, kereta je kena. Ada masa tu tak jam. Waktu tu masa tak jam. Cepat hilang. Runtuh pukul 11. Tapi waktu tu jam tak ada. Bi, orang lalu. Apa? Adam nak. Kakak nak pergi situ juga. Di mana dia ni? Tahu dia nak pergi apa. Wabe. Umi. Dah pergi mati dah. Mati dah pergi dah. Dah pergi dah. Anak saya tu datang tu dia. 2 kali dah pergi dah. Tinggal je dia. Di sini dia bosan juga. Jadi sekolah kat sini lah. Okay korang, hari ni kita pergi Greenview Garden. Sekarang kita nak pergi Greenview Garden musim hujan. Ni, tengok ni. Musim hujan. Gelap-gelap. Renyah sikit. Ni kilang-kilang ah. Lang. Itu ni. Tu tadi jam teruk.
Grandview Garden lagi 1 minit. 1 minit apa benda? 1 minit lagi. Tengok ni. Jauh lagi. Jauh. In 500 meters, your destination. Musim hujan ni. Ni hilang pokok sana tu. Jumpa nanti. Okay korang, sekarang dah sampai. Korang tengok ni. Sampai lah. Sampai. Sampai lah. Kau tengok. Dah nampak tak? Kau tengok. Ui. Baru rekod dah sampai tau. Sana atas. Itu nak bagi makan. Bagi makan. Bagi makan. RM50 untuk apa? Tu tengok atas ada video RM50 depan tu. Benda apa? Green Kata free. View Garden. Jumpa nanti kat dalam. Kau pergi depan tak? Abi nak cek. Sini turun. Ni, Abi turunkan air. Terus. Ni hamster. Bukanlah. Pergi tak kakak ni hamster. Iya. Landak ke apa? Seorang je. Seko. Tujuh ada ni. Abi tolong pegang je Abi. Tak tidur. Kenapa dia mati? Boleh? Ha. Video. Oh, okey lah sini. Baca. Gambar ni. Anggur. Saya beli tu. Dah. Ada gambar. Ya. Jom kita naik kereta. Jom, naik kereta besar. Pelan-pelan. Oh, yang besar. Lipan ke tu? Oh, hidup lah. Hidup. Kakak sini. Bawa kereta. Cepat bawa kereta. Kakak sini. Main bawa kereta. Kakak sini. Dia dah bergulung dah.
Dapat bunga. Okey, duduk situ. Elok tak? Dah, ambil gambar. Okey, duduk. Duduk siapa encik? Ha. Duduk. Mama duduk dah. Mama duduk depan ni. Mama duduk situ. Ini dah nak tengok nanti Abi nak buat video macam kat YouTube tu. Sini. Ini mari. Kena bayar dulu lah. Bayarlah. Tengok nak tengok bintang. Ha? Tengok bintang. Nak bang. Kakak nak bagi. Makan kita pergi. Ada tadi. Jom. Nak bagi makan ke tak nak? Saya pergi bagi makan. Ada mainan nak pindah. Mini last kan? Apa tu? Ada apa? Ikan je. Ikan kau mati. Tu ada ikan tu sana. Mana ikan besar? Bukan. Jomlah bagi makan. Tak, dia tak gigit pun. Ya, tak kucing dia tarik. Mate, Harry, hati suka tak, mate? Hati suka tak, hati. Ni kongsi tu. Hati suka. Jauh. Air kotor mah. Lagi dia minum air. Jauh. Back. Oh. Busuk air dia. Sana. Ambil. Betul. Terpecah air dia ni. Dia bagi makan kambing dia. Jalan. Abi pergi. Ha. Adam tunggu belakang. Ambil tu. Bagi dia. Ambil daun. Ada buka dah, busuk dah ni. Adik bagi dek. Ni anak dia dek. Bagi yang hitam tu. Bagi anak dia tu. Tu bagi anak ni. Ha. Ni ambil. Bagi yang hijau dek, adik yang hijau. Ni. Adik ambil yang hijau. Adik ambil yang hijau. Ha. Bagi. Bagi. Tak ada lagi. Tu ambil tu. Tu jatuh tu, ambil hijau tu. Tu ambil hijau. Ada, kakak ni ada lagi kak ni. Kak adik ni. Tu ada hijau bawah tu. Koyaklah sikit. Adik tu ada hijau tu. Ambil hijau tu. Adik. Oh. Bila apa? Ambil daun. Main pegang. Pegang. Adik ambil dik. Ni hijau. Ni kedekut lah. Dia tak bagi. Oh, dia panggil adik. Adik bagi dik. Dia bagi adik. Panggil dia. Sekejap tunggu dia tengah makan. Dia tengah makan sekejap. Tu yang bawah tu dek, tu bawah kecil tu dek. Tu yang bawah kecil tu putih tu. Ni bagi ni. Bagi. Dia keluar. Bagi. Bagi dek. Tak. Dia panggil adik, dia panggil. Dia panggil adik.
Bagi. Bagi dik. Kakak ni ada banyak lagi kat bawah ni. Dia cakap nak lah. Dia cakap nak. Satu. Bagi Nak dik. dia. Nak dia bagi. Dia tak geli. Dia tak geli. Ni bagian panjang. Ni panjang. Habis nak lagi. Tu ada tu bawah tu, banyak tu. Gila. Ambil dah dulu bawah tu. Tu banyak lagi, ambil. Alah. Adik, busuk dik. Keluar. Ah. Tu bagian besar tu dik, bagian besar kat akak tu. Dia panggil adik. Latihan tu. Dia panggil latihan tu. Panggil adik. Oi. Adik atas sikit dik, kepala dia susah tak boleh keluar. Adik depan sikit. Ini pengembala kambing. Itulah nak beli banyak lagi. Dia dah kenyang dah. Dia lapar. Nah, Ada kakak banyak tak bagi tu? balik. Ada bagi batang tu kan, batang dia tu. Adik, bagi sikit-sikit. Adik sini ni adik ni. Adik pemilih. Tu dia panggil adik. Ini je apa macam apa? Lalang je. Tajam sakit tangan kan? Dia panggil adik. Timal, paling kita pergi Penang terus. Sini. Yalah. Nah. Adik, panjang ni dia makan. Hari-hari bagi. Ada jangan beli nampak sebab tak beli banyak, dia kenyang nanti. Ada cabut je. Bagi. Bagi sikit. Ni dek ni dalam ni apa? Ini hal naik. Nah, kakak pun kecil. Dah boleh nak. Kaya tu. Hayah atau kata no. Cái quay trộn ạ. Là sao vậy đó? Hả? Adik, bye-bye dulu kamera. Dah bye-bye kamera. Dia main rampas. Kakak, bye-bye kamera. Ada bye-bye kamera. Kalau datang ni kita datang aja itu. Ini kecil, kita gigit tangan adam. Ada lagi ujungnya lah. Tapi nak.
Pusing dek, pusing. Ada pelan-pelan. Ada. Ada slow sikit. Basah nanti pelan-pelan. Slow dia sikit. Bye. Kayu. Adik sini. Adik. Adik, layan. Layan. Sini. Kakak sini. Ada. Jangan takut. Slow sikit dah. Mama, main ni berapa minit? Adik, sini. Kayu depan. Bye-bye. Mati. Balik. Ada jangan orang. Jangan. Adik panggil adik ke sini dulu. Adik sini. Pandai je main. Depan. Adik kali ke depan tak? Macam best. Jalan orang dah. Adik boleh lah. Basah nanti.
Sana, biar ambil sana. Ada turun sana, turun sana. Sana, ya, betul tak? Ah, macam mana betul tak? Kucing aku. Okey, Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu, hari ketiga kita travel lah. Ini kita dah sampai Pulau Pinang. Tadi kita dah lalu jambatan Pulau Pinang. Kita dah check out pukul 12 tadi. Tapi kita tak rekod lah sebab masing-masing ada hal sikit. So kita dah sampai di Pulau Pinang. Best. So nampak tu signboard Georgetown RM100. Kita pun tak ingat jalan, kita straight je. Kita menuju ke Padang Kota. Kita nak pergi Padang Kota sebenarnya. Kita nak pergi Padang Kota. Sebab itu memang tempat kita biasa lah. Lepas tu kita nak pergi check in hotel. Kita akan check in hari ni selama 2 malam di Flamingo Beach Resort. Kita ambil sea view. Betul-betul sea view tu betul-betul sea view lah. Jangan see the view je. Sebelah view, okay? Ni first time lah kita duduk sebelah sea view ni. First time. Ni semua sponsor sebab kita pasang Swiss customer lah. Memang sponsor lah. Bukan duit kita, ni semua sponsor dari customer kita. So kita turun Penang untuk slot pemasangan Swiss Nose, Swiss R15M dengan lampu cacing. Okay, kita datang Penang ni memang semata-mata ni buat job je lah. So customer yang sponsor kita punya penginapan. Okay, jom kita travel Penang. Ni kat dalam Penang. Habis yang sea tu apa? Ha? Sea view. Ceng. Okay guys, kita dah sampai Padang Kota. Kita nak masuk jalan-jalan. Tengah kenyang ni, nanti kita lepas dah jalan-jalan dah penat, dah lapar balik, kita masuk makan Pasembo Gani. Rojak Gani. Pasembo malam kan? Malam kita dah nak gerak dah. Malam kita nak jalan tempat lain pula. Kakak dalam video ni kakak semua tak senyum. Nampak ni? Tak ada gambar yang kakak senyum video dia. Tak nak patah balik sini, jam ke? Bukan dah senang dapat parking tu. Dekat sini lah port nanti Pasembo Gani. So hari ni tak boleh masuk sampai dalam sebab ada food truck. Tadi kita U-turn kat depan tu, kena U-turn patah balik. Biasa boleh masuk straight kan. Dah tak boleh dah. So kena parking kat sana, kat belakang. Kat sini boleh kena jalan kaki. Dalam tu ada kita makan Pasembo dengan Sembo je kot. Rojak Penang. Inilah keadaan Penang ini dulu time Kalisha dengan Adam kecil ada taman mainan depan ni. Oh, ada budak-budak RZ lah. Budak RZ. Budak RZ. Motor siap repair motor je. Tukar tayar lagi. Bocor. Habis tak ada air pasang ke? Kat sana tengok lah. Habis tak tahu. Ui, besarnya bebek dia. Umi nak belon. Bukan belon. Adam diam lah.
Jejak tembok apa ni? Oh, boleh masuk ah. Pukul 6. Burung. Boleh? Sampai pukul 6. Adik. Abi tadi burung kejar kakak. Pergi ambil. Pergi ambil. Kena. Nak ke tak? Ambil tu, ambil tu. Ambil tu. Layang tu pun ada juga kalau nak layang ada. Layang ni. Malah tutup. Okey, nak. Bagi bangit. Bagi. RM7. Tak ada duit kecil. Katanya satu tu RM2. Kenapa ada air? Kapan? Bagi dah nak apa? Dah, ada nak gembira kan? Nak tengok muka Adam gembira je. Video. Dah video Dam. Video. Okey, kita masuk jejak warisan tembok Laut Esplanade. Oh, ini sampai pukul 9 malam. Turun. Tembak siapa dik? Ketam. Jaga dik. Jaga jatuh Adam kebalik. Laju kau dia tak boleh. Tu dekat lubang tu dia masuk dalam lubang. Tak jom. Bom. Ada kapal. Mana? Dik. Ada pameran. Jom. Sampai kakak. Tak nak pergi dah. Kan? Dek. Adik. Adam sebelah kat cepat. Dek, tengok Mi. Mi. Bawa sikit pisau dah Adam. Adik, tengok sini. Tengok sini. Kan? Dek.
pergi jalan dengan orang tak? Tapi nak record video. QR ni dah pusing. Ingat QR kat apa parking. Budak tu lah. QR berapa dah pusing. Tadi berapa? 6 ni. Ha? Tak, dia berapa sen? Sejam dah pusing. Ya dah juga. Nak lobak? Lobak. Kan nak lobak, ada lobak. Akan tengok depan dah. Lobak nak lobak. Lobak. Ni lori nak. Lobak tu apa? Lobak tu kerek. Esplanade. Adik. Awak kat mana ni? Esplanade. Esplanade. Apa? Dia punya nama Padang Kota Lama. Esplanade. Dia dah panggil Nama baru dia. Esplanade. Sengkong Calik. Rojak tongit dah, rojak tongit. Rojak menjerit dia. Dah. Sana. Dah habis. Jom. Esplanade. Ambil lah dia punya tu. Dah lah. Puas je. Kakak tak boleh dah. Hello guys, sekarang kita tengah makan rojak buah. Oh, baik RM6. Sekali makan RM24 weh. Tahu tak apa? Besar ni dapat RM12. Ni RM12. Yang ni RM18. Total dia RM24. Okay dah, bye. Kita nak pergi jalan-jalan, nanti kita buat video, okay? Bye. Okay korang, hari ni kita tidur hotel. Malam nanti kita sampai hotel, nanti tengok. Sekarang kita kat Padang Kota. Jom. Tengah makan rojak. Dah habis rojak. Rojak dah buang. Rojak dah buang. Adik, tak mau makan asam, buang. Buang asam tu. Jangan nampak, jangan nampak. Kotak ni. Kotak ni ya. Mangga dia.
Usah. Dompak RM24 tau. Om. Pergi. Di Padang Kota. Ni padang dia ni. Tak Padang dia. Padang dia. Jom kita pergi Padang Kota. Ada jangan lari dah macam. Katak dia. Katak. Okay. Apa-apa? Roger. Jom. Okey, sekarang kita dekat Padang Kota. Nanti kita nak pergi hotel ya. Okay, kita nak jalan ke kedai. Jauh. Okay, jom. Kita berjalan. Jom. Yang saya tadi tunjuk tu, jom kita jalan situ. Jom. Ready? Go. Set. No. Sabar. Okay, jom kita jalan. Sampai hotel, kita akan tunjuk hotel tu Roger. Okay guys, kita dekat Padang Kota ni, dekat tempat makan-makan. Okay, perhatian untuk yang nak datang makan Pasembo, soto kangkung dekat Padang Kota. Dah ada bumbung kan, dah ada bumbung. Nampak tu. Surau ada kat situ, surau lelaki, surau perempuan. Dah ada bumbung, tempat duduk pun dah selesa. Cuma kalau korang nak makan, duduk. Yang datang ambil order 7 kedai sekali. Pening. Yang ni cakap 7 kedai nak suruh order. Pening lah korang. Aku pun tengah fikir ni nak pergi order makan ke tak ni. Sekali duduk 7 orang datang kedai lain-lain. Macam nak bergaduh lah order makan. Okay. Hujung sekali Padang Kota. Laut. Dah ada bumbung. Okay, sana Esplanade. Yang dulu ada kakak pergi ke? Kakak tak ada. Jom. Okay, dah pukul kita selesai maghrib. Bye bye Padang Kota. Kita nak cari tempat lain pula sebelum kita check in hotel. Kita dekat Padang Kota lagi. Dah pukul 7.45 malam. Kita still dekat area Padang Kota lagi. Tak tahulah. Rancang nak balik hotel check in sebab dah penat. Tapi tiba-tiba bini aku cakap, jomlah kita pergi Art of Street kat Penang pula nak ambil gambar. Layan je lah selagi ada kudrat. Member pun dah pakai baju cantik kan. Layan je lah. Budak ni pampers tak tukar hari ni. Pampers tak tukar lagi. Tukar sini lah. Art of Street, kita search. Cuaca macam mendung ni. Mendung ke tak mendung ni tak tahu. Ada beca. Kena saman. Tak. Ada beca.
Saman. Semua orang dah balik lah. Kita tak balik kenapa? Tinggal. Okay geng. Jam pukul 8.36. Kita di Geni, di Penang, Geni, area Penang ni jam lah. Tadi dekat Padang Kota ada majlis, so dia dah tutup jalan. So sini sekarang dekat Geni. Sebelum kita check in, budak-budak request daripada petang tadi nak beli jajan. Masing-masing dapat satu jajan. Malam ni diorang tidur awal. Besok kita nak relax lah. Esok sebenarnya ada pemasangan Swiss Nosh NV8 V2 dekat Sungai Petani. Tapi tengok macam mana kita nak pergi apa, petang ke pagi macam mana. Sebab budak-budak nak pergi mandi kolam. So kita tengok macam mana. Kan kita kat Plaza Geni ni tempat ni. Mama tolong buka. Okay, kita layan jam dulu. Nanti sampai hotel kita update lah. Kita nak ke Flamingo Beach Resort. Kita check in sana 3 hari 2 malam. 2 malam lah. Malam ni kira rugilah bayar. Sebab kita pukul 9 lebih baru sampai. Relax, esok pagi kita tengok sunset kat pantai. Okay, mantap baru. Mantap. Oh, ini kita dekat on the way Batu Ferringhi. Tengok ni bangunan ni. Ui, tegak pelik ni, tegak pelik. Ui, canggih kan. Tegak ni Batu Ferringhi, Batu Ferringhi. Habis hotel kita kat mana? Ha? Oi, semua tak nak bagi tu. Tak nak bagi orang Penang tak nak bagi. Oh, tu orang KL. Bagi sini pun tak bagi. Mana? Okey, kita dah sampai dekat hotel kita tu, nampak tu Flamingo by the Beach Penang. Kita nak pergi check in dulu hari ni, hari Sabtu. Dah pukul 9 malam. Pukul 9 malam baru nak check in. Rugi 5 jam. Macam-macam. Okay, bye. Flamingo. Okay guys, kita dah check in kat Flamingo Hotel. Bilik kita dapat, alhamdulillah, sea view lah, memang betul lah sea view. So 2 hari ni memang puas hati rasanya kita bayar. Okay, so kat sini dia ada rak kasut. 2 hotel yang sebelum ni kita duduk, sebab sereka tak ada, kena sereka kat luar. Okay, yang ni dia bagi sereka konsep, so tak payah duduk luar lah. Lepas tu ada bilik, ada safety apa, sebab kita duit tu. Angin tu. Duduk. Ada. Duduk. Okay, katil. Kita dapat yang 2 single, tapi bukan super single 2. Queen, tak lah ni super single lah ni. Super single. Dah. Okay, lepas tu bilik air dia besar. Bilik air dia ada tak ni apa, semen ni. So air tak ada keluar. Anak-anak pun suka nampak. Ada hair dryer. Ada ni sabun ni apa? Toiletries. Dia bagi lah semua sabun, shower cap. Ni shower untuk kubur, untuk awak. Tisu semua kena. Bersih. Hati lah. Okay, lepas tu ada TV, rak TV, bilik make up. Tak ada. Okay, lepas tu sea view, kita tunjuk sea view. Sea view, dia ada balkoni. Balkoni dia. Balkoni dia macam ni lah. Dia bagi 2 kursi. Ni malam lah, tak nampak. Ni semua laut ni, laut. Sea view memang laut. Oh, tu ada pool. Besok pagi kita akan, besok tengah hari ke pagi kita pergi budak-budak. Okay, ni bawah ni rumah-rumah. Ni sea view lah. Sana Batu Ferringhi kat sana. Sana kot Batu Ferringhi. Tu ada kapal. Habis tu ada kapal. Inilah, esok kita review pagi dengan tengah hari macam mana view dia. So malam pun dah syok lah. Cuma malam ni tak ada angin. Kat bawah tu, kat pantai tu macam ada aktiviti apa-apa tu. Tapi tak sure benda. Kalau kita tak penat, kita tak turun sekejap tengok ada kedai. Tak tahu kedai ke apa. Jangan banyak, tak banyak. Aduh, tak mau panjat. Ni jat. Okey, sekarang kita dah sampai hotel Flamingo. Sekarang kita tengah tengok cerita Roblox. Dah, jom nak turun tengok. Roblox. Dah penat. Esok malam.
Boleh tak? Belum, jom. Adik, jaga-jaga lompat pun. Lompat. Korang tengok luar tu. Tengok. Ada kolam. Dan taman jom. Nanti kita pergi turun. Kita tengok macam ada tu lah. Dua orang. Ambil. Kalau budak. Apa tu? Nama dua orang dalam RM5. Dua orang. Macam ada aktiviti. Duduk je, habis pergi makan dengan Mami. Kat bawah je. Esok pagi habis pergi makan dengan Mami. Anda makan kat sini je, boleh? Boleh. Sebab dia kalau adik free. Ada mengalah kakak dia bayar. Nanti kita turun. Apa-apa roh je. Boleh tak? Dah besok. Dia tinggalkan handphone, habis call. Boleh? Apa-apa roh je. Boleh tak? Ada dengan Mami? Apa-apa roh je. Sekejap je. Tapi kalau nak duduk luar, panggil Abi dengan Umi dulu. Tadi adik dah panjat tadi, bahaya tau. Adik panjat tadi. Apa-apa apa-apa roh je. Okay, bye. Adik beli 4 tahun ke bawah. Apa-apa roh je ya. Tengok dalam TikTok. Bawah beg kuning. Bawah beg kuning. Bawah beg kuning. Bawah beg kuning. Kalau kakak kadang boleh kakak pergi tuan orang. Okey, bilik kita 1121 situ. Video studio. Jom kita turun lift. Jom. Tingkat 11. Kita kat tingkat 11. Adik pergi hotel ke? Satu ke G? G. Satu. Biar. Lobby. Oh, G. Dah. Ada kamera tu depan. Okey, bye-bye sikit kamera. Nanti kita orang buat balik video, okey? Tengok dalam beg kuning. Bye. Bye. Okey, ini keadaan luar hotel kita Flamingo by the beach. Cakap bye. Bye. Kita nak pergi pantai jap. Dia kata ikut bawah ni. Dia tak boleh ikut hotel sebab jalan hotel, belakang hotel tu dah, kat jalan hotel tu dah tutup. Mungkin dia tutup pukul 7 kot, sama macam swimming pool. So kita ikut jalan lain. Keluar hotel, kita ikut belakang. Orang hotel tadi macam nak tanak je kak. Tak nak pandang apa pun. Ini parking. Ni, dah. Pantai tu ada kemah ke kita boleh duduk? Kan ni parking. Yelah. Habis parking kat mana? Bawah. Kita nak pergi tengok pantai malam ni. Takut besok malam kita tak sempat pergi. Assalamualaikum guys. Hari ni kita tak dapat tau nak pergi pantai bawah tu sebab itu hotel yang sana punya, kat sebelah sana, okey. So tak adalah, tak jadi nak pergi. Tapi api-api tu tak ada sebenarnya. Api tu diorang yang buat sendiri. So sekarang kita dah nak tidur ni. Tapi kita kena makan dulu malam. Nak tidur ni. Lepas tu sekejap lagi kita tidur lah tu. Pemakan lah malam. Okay. So hari ni lah. Besok nanti kita ada tu. Besok kita orang buat video balik. Kita orang buat video mandi kolam. Kolam tu sangat cantik tau. Tadi kita orang dah tunjuk tu punya kolam tu besar. 3, 2 kecil, 1 besar. Besar besar. Okay. Tapi yang Putrajaya lagi cantik lah. Yang dekat Putrajaya tu memang cantik. Tapi yang ni saya tengok kecil tu memang cantik. Tapi yang Putrajaya yang besar cantik. Memang sangat-sangat cantik. Kat sini pun memang sangat-sangat cantik. Sekejap lagi kita tidur. Tahu. Sekejap lagi kita tidur, okay? Okay.
Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Lagi kalau nak tengok saya buat YouTube lah nanti. Okay, bye. Wassalam.